Sebab orang selalu nampak kan, bila kita cerita tentang Nabi, orang akan cakap, alah tu Nabi boleh lah. Orang akan nampak cerita Nabi ni penyabar, Nabi semua yang macam kuat-kuat. Tapi ada satu cerita tentang Nabi juga adalah orang yang dia menyimpan perasaan marah dan bukan dendam lah. Macam dia memaafkan tapi dia tak boleh, dia tak boleh memandang. Contohnya isu Wahsy. Wahsy, okay. Yang dia tak boleh memandang mata Wahsy kan. Tak boleh pandang muka. Tak boleh pandang muka lah kan. So itu antara cerita-cerita yang jarang kita dengar tentang isu macam tu. Boleh kongsikan sikit lah. Saya fikir kadang-kadang bila bercakap tentang, saya faham kadang-kadang bila kita bercakap pasal Nabi, kita nak memelihara kesucian Nabi, kita nak menjaga kemuliaan Nabi. Sehingga kadang-kadang bila kita terlalu menjaga kesucian, kita terlalu saya bukan kata kita tak payah memuliakan Nabi. Saya fikir kita masih lagi boleh memuliakan Nabi dalam keadaan kita cuba nak mendekatkan diri kita dengan Nabi. Jadi sebab tu saya berfikir satu benda yang penting bila kita tengok Nabi tu sendiri adalah kita kena tengok Nabi macam kita. Macam kita tu maksudnya adalah apa yang bezakan kita dengan Nabi. Even Nabi sendiri sebut, yang bezakan kita dengan Nabi adalah kita dengan Nabi sama, manusia. Maksudnya manusia basyariah kita sama. Tapi yang bezakan kita dengan Nabi adalah Nabi dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Maksud tak dapat wahyu adalah maksudnya adalah kita baca Quran lah, sebagaimana Nabi membacakan Quran kepada kita. Tapi maksudnya adalah Nabi memikul wahyu untuk disampaikan. Itu yang membezakan kita dengan Nabi. So setiap tindakan Nabi, kerana adanya wahyu, Nabi tak akan buat dosa. Beza dengan kita akan buat dosa, kita akan tersalah, kita akan tersilap. Nabi tak akan buat dosa, Nabi tak akan tersilap. Biasa perkara yang berlaku kepada Nabi adalah di antara tindakan yang terbaik dengan tindakan yang baik. Contoh macam bila pernah dengar tak cerita pasal ada seorang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia datang kepada Nabi tengah berdakwah kepada pembesar-pembesar. Tiba-tiba Nabi bermasam muka ni, macam ada tafsiran kata Nabi macam, aduh, dia bukan nampak pun. So benda yang Nabi buat tak salah pun, sebab Nabi tak sakitkan hati dia. Sebab dia tak nampak. Kan? Perkara yang Nabi tak buat benda yang salah. Nabi buat benda yang betul. Sebab Nabi kan tengah berdakwah kepada orang. Tiba-tiba masa ni pula lah kau nak interrupt, kacau berdakwah kan. Macam tak ada time lain. So, adakah Nabi salah? Nabi tak salah. Tapi Allah nak Nabi dalam bertindak, Nabi bukan sekadar baik tapi terbaik. Sebab kalaulah Nabi tak ditegur, sebab bayangkan Nabi tak ditegur, kita takkan tahu cerita tu. Yang ditegur tu dalam Quran. Tapi bayangkan kalaulah cerita tu tak berlaku, kita tak akan nampak betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat menjaga, kita sebut sebagai kebajikan orang-orang upaya. Walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak rasa, kita patut melayani mereka macam orang biasa. Kita tak patut layan mereka macam alien. Kita tak patut layan OKU macam alien. So, itu yang bezakan kita dengan Nabi lah. Nabi punya tindakan tak pernah salah. Nabi punya tindakan tak ada dosa. Kita ada salah, ada dosa. Dan antara perkara yang saya fikir tentang, kadang-kadang kenapa kita selalu menganggap Nabi tak boleh contoh macam menangis, marah dan seumpamanya, sebab kita menganggap marah, nangis, berdosa. Allah tak menghukum kita dengan kita punya emosi. Kita kena faham tu benda. Emosi adalah fitrah. Allah tak akan hukum kita dengan fitrah kita. Contoh macam kalau Wan nak marah buat saya sampai lambat contoh. Kemarahan Wan tak berdosa. Tapi kemarahan Wan akan jadi dosa kalau Wan dah mula mencarut. Kalau tindakan kita adalah tindakan yang Allah tak redha, maka dia akan menyebabkan dosa. Tapi marah tu sendiri tak berdosa. Contoh macam kita marahan dalam jam, kita marahan. Tapi bila kita tiba dalam jam, apa kita mencarut-carut, kemudian kita buka tingkap, kita keluarkan jari tunjuk, ialah jari yang tak sepatutnya, itu dah berdosa lah. Sebab dia dah sampai menyakiti orang lain. Beremosi dalam keadaan tak menyakiti orang lain, tak berdosa. So contoh macam, lepas tu Nabi SAW banyak berpesan. Nabi kata, ada seorang sahabat tanya Nabi, apa nasihat yang kau boleh bagi? Nabi kata, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tapi kita pelik kan, ada satu masa Nabi marah juga. So orang kata macam bila tengok hadis tu, macam Nabi ni macam cakap tak serupa bikin. Kan macam, cakap orang jangan marah, tapi Nabi marah. So, apa yang Nabi maksudkan dengan jangan marah tu? Bukanlah maksudnya adalah kita tak boleh nak marah. Apa yang Nabi maksudkannya adalah jangan sampai kita membiarkan kemarahan kontrol kita sehingga kan tindakan kita adalah tindakan yang tak rasional. Kita mengamuk, tumbuh dinding, bagi kerosakan. Lepas tu kalau kita tengok Nabi adalah orang yang beremosi. Nabi menangis, Nabi juga terasa, Nabi pernah marah.
Even kalau satu benda yang sangat menarik yang saya nak kongsi dengan Wan dengan Izzat yang saya rasa tak ramai orang tahu. Nabi pernah merajuk dengan isteri Nabi tau. Nabi pernah merajuk dengan isteri Nabi sampai sebulan Nabi tak tegur siapa dengan isteri Nabi. Isteri yang mana? Semua isteri Nabi. Oh. Kan Nabi lepas lepas dah Khadijah dah wafat, Nabi kan ada ramai isteri. Nabi tak tegur dengan semua. Sebulan. Lama. So kalau fikir macam teruk je sampai tak berdosa jadi. So akhirnya kita nampak lah sisi-sisi kemanusiaan Nabi. Macam it's okay je kalau contoh macam kita dengan pasangan kita buat salah. Kenapa Nabi merajuk dengan isteri Nabi? Sebab isteri Nabi buat salah. Diorang buat salah yang tak sepatutnya sampai kan menyebabkan Nabi terasa, dan akhirnya Nabi sampai sebulan tak tegur siapa dengan isteri Nabi. So kita macam sebab kita tak nampak cerita-cerita ni, akhirnya kita menganggap macam tak boleh lah nak marah, tak boleh lah nak bersedih. Kau kenapa nangis? Kau nangis tak redha ke? Sedangkan Nabi pun menangis kan. Contoh macam tadi Izzat pun ada sebut tentang Nabi sampai tak nak jumpa dengan satu orang. Nabi kata jangan tunjuk muka kau depan aku. Aku boleh maafkan kau, tapi jangan tunjuk muka kau depan aku. So kita selalu menganggap macam contoh macam, lepas tu akhirnya kita menganggap macam ramai orang kenapa dia tak maafkan, sebab dia menganggap bila dia memaafkan, hukuman tak ada lagi untuk orang tu. Tapi Nabi ajar kita kenapa kita kena maafkan, sebab maafkan bagi kepada kita ketenangan. Dan contoh macam kalau lah kita, dia macam ni tau, kadang-kadang kenapa ramai orang salah faham tentang tak semua kesalahan patut dimaafkan, sebab bila kita memaafkan maksudnya kita kena okey dengan orang tu. Tapi Nabi ajar kita boleh maafkan dia dalam keadaan kita masih tak okey dengan dia. Tak salah pun benda tu. Sebab pada akhirnya kita ni bukannya robot. Kita ada memori. Yang kalau kita membiarkan, kita paksa diri kita untuk okey orang tu, kita sebenarnya akan menyebabkan diri kita tak okey. So Nabi ajar kita, kalau kita tak okey dengan orang tu, kalau deal dengan orang tu hanya akan trigger kita kepada rasa tak best, jangan deal dengan orang tu. So itu antara sisi-sisi kemanusiaan Nabi yang akhirnya kita faham yang it's okay kalau kita ada ketidaksenangan tertentu untuk kita rasa ketidaksenangan tu. Jangan kita paksa diri kita untuk always being positive. Kena okey je, tak boleh marah, kena happy je, tak boleh sedih, kena ceria je. No, tak. Nabi kata apa pun perasaan kita raikanlah. Sebab Allah tak pernah marah pun kita. Allah jadikan setiap perasaan itu untuk kita raikanlah perasaan tu. Bukan untuk kita nafikan perasaan tu. Kita selalu nampak sosok Nabi ni macam seorang yang sangat, sebagai pemimpin kan. Dan kita selalu didendangkan cerita tentang Nabi ni anak yatim. Pada pengetahuan kita, bila anak yatim ni dia tak ada father figure. Tapi pada saya, walaupun Nabi tak ada father figure, Nabi masih ada pakcik dia yang membesarkan dia dan mendidik dia untuk untuk menampakkan diri dia sebagai seorang father figure. Bagaimana Abu Talib ni dia sangat membantu membentuk father figure Nabi? Abu Talib ni, kalau ada satu part yang menarik dalam cerita Abu Talib ni adalah, kalau Izzat dengan Wan nak tahu, asalnya masa Abdul Muttalib nak wasiatkan supaya Abu Talib jaga Nabi, Abu Talib macam berat sikit tau. Abu Talib macam berat sikit sebab Abu Talib miskin, anak ramai. Jadi macam dia tak nak terima pada awalnya. Tapi akhirnya dia macam menerima sebab dia anggap itu satu wasiat daripada ayahnya lah. Maka dia pun jaga Nabi. The moment dia jaga Nabi, tiba dia sayang Nabi. So dia protect Nabi memang macam anak. So itu yang akhirnya menyebabkan, lepas tu Nabi sangat sayang kat Abu Talib. Sebab Abu Talib dia gantikan peranan Nabi yang tak ada ayah. Dia very protect Nabi. Dia ajar Nabi mengembala kambing, ajar Nabi berdagang, jadi pendengar yang baik kepada Nabi. Lepas tu kalau kita perasan banyak cerita-cerita dalam sirah, kita akan dapati Nabi banyak meluah dengan Abu Talib. Kan? Ada certain benda yang happens, Nabi akan cerita dengan Abu Talib. Dan Abu Talib pun kelihatannya macam boleh communicate dengan baik dengan Nabi. So nak ceritanya, itu yang menyebabkan akhirnya Nabi jadi a good father figure. Sebab Nabi walaupun tak ada ayah, tapi ada orang yang berperanan menjadi ayah yang sangat baik kepada Nabi, itulah Abu Talib. So akhirnya bagi saya macam penting tau ada father figure ni, sebab kesan pada ada father figure tu dia akan grow kita punya emosi dengan baik. Betul. Sebab bila kita ramai orang dia ada ayah tapi tak macam ada ayah pun. So akhirnya kesannya dia grow, membesar, bertumbuh dalam keadaan emosi dia punya hak tak dipenuhi lah. Lepas tu Nabi ni jadi orang yang sangat peti, sebab
ada selalu sentiasa ada orang yang mengisi kekosongan dalam hidup Nabi. Yelah, Abu Talib, lepas tu ada Abu Bakar, kemudian Khadijah. Satu ni last lah kan. Satu cerita tentang ketika wahyu pertama diturunkan, Nabi turun balik ke rumah dengan rasa terketar-ketar. Ada orang menganggap itu sebagai, kita boleh kata macam panic attack lah. Nabi sangat anxious sampai dia balik rumah tidur dengan selubung selimut. Kemudian Khadijah lah yang memainkan peranan. Sebab ada orang kata Khadijah ketika lihat Nabi macam tu, Khadijah tak cakap sabar. Tapi dia melakukan satu tindakan yang mengisi emosi Nabi. Dia validate emotion Nabi. Boleh kongsikan? Betul. Yang ini yang terakhir lah. Betul, saya setuju apa Izzat sebut. Bila Nabi mengalami satu peristiwa yang sangat mengejut, yelah, benda tu sangat mengejutkan Nabi. Sebab bayangkan Nabi sangka macam tempat tak ada orang, tiba ada orang boleh jumpa Nabi. Dan ada perbahasan lah tentang Jibril datang dalam bentuk yang macam mana. Tapi memang perbahasan yang paling kuat kata Jibril tak datang dalam bentuk yang sebenar. Jibril datang dalam bentuk yang Nabi boleh accept, Nabi boleh proses. Itulah dalam bentuk manusia tu sendiri. So tapi walaupun dalam bentuk manusia, benda tu mengejutkan Nabi. Tiba-tiba lalu satu peristiwa yang macam Nabi kena gasak, Nabi kena paksa untuk baca. So benda tu mengejutkan Nabi. Nabi pulang, akhirnya Nabi cakap dengan Khadijah, aku dalam keadaan tak selesa-selesakan aku. Maka Khadijah pun selimutkan Nabi. Khadijah tak cakap apa-apa. Khadijah dia tenangkan Nabi, dia peluk Nabi, bagi Nabi rasa selesa. Lepas Nabi dah rasa selesa pun semua, barulah Nabi start bercerita. So saya fikir itu ada benda yang kita boleh belajar daripada Khadijah tu sendiri, yang kadang-kadang bila ada, kita selalu kadang-kadang bila seseorang suka bercerita dengan kita nak terus jam kepada bagi dia solusi. Sedangkan masa dia tengah bercerita ataupun yelah dia datang cari kita, luah kepada kita, dia tak perlukan solusi pun. Dia just perlukan kita yang bagi dia satu safe space. So bila dia dapat rasa safe space tu, akhirnya barulah dia boleh accept apa pun datang pada kita. So first thing first, kita kena provide apa yang dia perlukan dulu, safe space. Dan itu benda belajar pada Nabi. Sebab tu Nabi, saya fikir kenapa Nabi menjadi orang yang sangat peti, selain daripada pengalaman hidup Nabi, antara faktor lainnya juga adalah siapa yang berada di sekitar Nabi lah dalam hidup Nabi juga membantu Nabi menjadi orang yang sangat peti.